Aku dah jumpa dah rumah 3 tingkat dekat tengah-tengah Bandar Ipoh, tapi harga 2 tingkat. Jom aku review. Lokasi rumah ni berada dekat tengah-tengah Bandar Ipoh, dekat Botani Ipoh. Lokasi paling strategik dekat Ipoh. Saiz rumah ni sangat-sangat luas, 22 kaki lebar, panjang 70 kaki panjang. Carport ni korang boleh muat 4 biji parking kereta. Dah siap point auto gate, siap ada tangga dan siap ada grill guys. Korang boleh parking 2 biji, satu kat sini. Boleh lagi parking 2 biji kereta lagi dekat bawah ni guys. Korang boleh dapat personal garage dan ada ruang ekstra lagi dalam ni. Korang boleh buat mini garage kat dalam ni, ataupun nak buat ruang laundry pun boleh sebab dah ada soket, pipe dan lubang septic tank. Harga rumah ni bermula RM599,000 saja. Kalau apply full loan bulanan serendah RM2,700 saja sebulan. Dan pemaju siap offer yuran guaman seperti MOT, stamp duty, disbursement, SPA, loan, semuanya percuma. Di ruang tamu dia memang sangat-sangat luas, memanjang ke belakang. Dan depan ni ada sebuah tingkap yang sangat besar dan luas. Ada view dan pencahayaan yang sangat banyak. Okey, point aircon semua dah ready. Kalau letak living room punya satu set, L shape, 5 orang, 10 orang pun boleh buat. Boleh buat dining area. Dan dapur ni memang dapat sliding door 3 panel premium dan siap dapat percuma tabletop. Marble pun sangat-sangat tinggi, dah siap extend sampai belakang. Ini bilik pertama dekat tingkat 1, memang luas, boleh letak queen bed, boleh letak almari dan siap ada tandas yang boleh tembus terus dekat dapur. Dekat tingkat atas ada 3 bilik tidur. Specialnya rumah ni, bilik master dekat bahagian belakang. Bila tengok dia punya saiz memang sangat-sangat luas. Ada tingkap dekat belakang dan ada personal ruang courtyard. So korang boleh buat gardening dan of course dia punya tandas memang sangat luas. Ceiling pun sangat tinggi. Bilik ketiga pun luas juga. Boleh letak satu queen bed dekat sini, satu almari dekat sini, ada juga ruang courtyard, ada pencahayaan yang sangat baik dan dia punya tandas pun luas juga. Bilik keempat memang lagi luas, macam bilik master dia punya luas dia. Boleh letak queen bed, boleh letak almari, ada juga ruang courtyard. Sekarang ni memang ramai orang nak ada ruang courtyard, ruang gardening dalam bilik dan tandas pun ada juga. Pada anda yang betul-betul berminat dengan rumah 3 tingkat ni, boleh tekan link kat bio. Saya akan bantu semak kelayakan anda dan proses booking rumah.